Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Afina Alisha binti Amin Zulfadli. Pada tahun ini saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SK Kuala Kemaman, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 2045. Apabila ada masa terluang, saya gemar membaca buku. Pada hari ini, saya ingin berkongsi cerita tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca yang bertajuk Kasih Ibu Tiri. Buku cerita ini ditulis oleh Wahbah. Buku cerita ini diterbitkan oleh penerbit Prisma Sendirian Berhad pada tahun 2011. Buku ini mempunyai sebanyak 52 helai halaman dan mempunyai sisi perkandungan sebanyak 10 bab. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini sangat mudah difahami. Buku cerita ini berkisahkan tentang seorang remaja yang bernama Murni yang mempunyai 3 orang adik, ibu, bapa dan seorang sahabat baik yang bernama Tipah. Pada permulaan cerita, Ibu Murni terlantar sakit di hospital. Setiap hari selepas waktu persekolahan, Murni tidak pernah terlepas untuk pergi melawat ibunya. Setelah lama terlantar di hospital, ibunya telah koma. Doktor meminta Murni sekeluarga bersabar dengan apa-apa kemungkinan yang terjadi kepada ibunya. Akhirnya, Ibu Murni telah pergi menghadap Ilahi. Setelah ketiadaan ibunya, Murni telah mengambil alih tugas ibunya seperti memasak, mengemas rumah, mencuci pakaian dan menjaga adik-adiknya. Pada waktu pagi, Murni akan pergi ke sekolah. Pulang dari sekolah, Murni akan mengambil adik bongsunya, Annie, di rumah jirannya. Selepas itu, Murni akan memasak untuk adik-adiknya. Kadang-kala ayah Murni sering juga membeli nasi bungkus kerana kasih harga kepada Murni yang penat memasak. Tidak lama selepas itu, Murni melihat perubahan sikap ayahnya. Pada suatu hari, ayahnya meluangkan isi hatinya untuk berkahwin lagi. Akhirnya, ayah Murni berkahwin lagi dengan seorang janda yang bernama Bulimah. Tipah, sahabat Murni, menasihati Murni supaya berhati-hati dengan Bulimah kerana dia telah mendengar banyak cerita yang tidak baik tentang Bulimah. Pada awal perkahwinan Bulimah dan ayahnya, Bulimah memasak untuk Murni dan adik-adiknya untuk dimakan selepas pulang dari sekolah. Tetapi, lama-kelamaan Bulimah mengungkut mereka supaya mencari makanan sendiri pada waktu tengah hari dan dia memasak untuk makan malam sahaja. Bulimah juga selalu memukul adik Murni dan mencubit pada Amy sekiranya Amy meminta susu. Murni pernah menceritakan kepada ayahnya tentang hal ini. Tetapi ayahnya tidak mempercayai cerita Murni. Pada suatu hari, Murni pulang dari sekolah. Bulimah dan adiknya Amy tiada di rumah. Murni pergi bertanyakan kepada jiran sebelah rumahnya. Jirannya menceritakan ada terdengar Amy menangis dan tiba-tiba suara adiknya hilang. Jirannya ternampak Bulimah keluar mendukung Amy. Murni berasa tidak sedap hati dan bersiap-siap pergi ke hospital. Di bahagian kecemasan, Murni bertanyakan maklumat kepada adiknya dan Murni diberitahu adiknya ada dimasukkan ke situ dan masih dalam keadaan koma. Doktor memberitahu Amy telah didera. Bulimah dan anaknya Joya telah melarikan diri. Akhirnya adik Murni, Amy juga telah pergi buat selama-lamanya. Ayahnya sangat sedih dan kesal dengan apa yang terjadi. Ayahnya telah membuat laporan polis. Akhirnya Bulimah telah ditangkap di kawasan Setinggan. Banyak pengajaran yang boleh dipelajari daripada kisah ini.
Pertama, kita perlu rajin membantu ibu bapa kita melakukan kerja rumah dan menjaga adik-adik kita. Kedua, kita perlu menjaga kesihatan dengan menjaga cara pemakanan kita dan selalu melakukan senaman. Ketiga, kita janganlah mudah mempercayai orang luar. Keempat, walaupun sesuka mana kehidupan kita pelajaran, jangan diabaikan. Sekian, terima kasih.